bagai pasak gunung bumi terbentang, tidak goyah walau dilanda angin kencang, kerana ianya bagaikan kebenaran. Apakah pandangan anda mengenai royalti? Royalti merupakan hak negeri Terengganu, hak rakyat Terengganu. Sebagaimana merupakan perjanjian, sebagaimana firman Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji. Royalti ini adalah janji hak, janji yang diberi kepada rakyat Terengganu, merupakan hak pada negeri Terengganu. Saya sebagai anak Terengganu sendiri memang sangat-sangat menuntut hak royalti dikembalikan semula kepada anak-anak negeri Terengganu. Hak royalti hak rakyat, maka mesti dipulangkan kepada rakyat. Kita ada hak lah untuk tuntut royalti tu, hak kita kan. Saya berharap royalti Terengganu dapat dikembalikan kepada rakyat Terengganu yang hak, sebab banyak faedah-faedah untuk rakyat Terengganu. Dia nak putablik keadaan dalam bahasa Ewan Ihsan atau royalti, lebih baik ditunaikan tuntutan itu sebaik-baiknya, kerana hak itu adalah hak kita sebagai rakyat Terengganu. Bagi saya royalti itu patut dikembalikan kepada yang berhak, iaitu rakyat di negeri itulah. Royalti adalah hak rakyat Terengganu, yang mana rakyat Terengganu berhak untuk mendapat royalti kerana minyak itu adalah hasil daripada negeri Terengganu, dan sepatutnya rakyat Terengganu dapat menikmati hasil daripada bumi mereka sendiri. Hak rakyat daripada hasil minyak, contohnya dekat Terengganu sendiri, kita dapat dirasa cumanya tak sepenuhnya dapat. Menuntut hak royalti ni, anda rasa benda tu sangat penting bagi kita mahasiswa, sebab kita mahasiswa ada hak masing-masing. Kalau sebut royalti Terengganu tu menjadi hak untuk negeri Terengganu dan rakyat Terengganu, anak-anak negeri Terengganu. Dan perkara ini bukanlah diperjuangkan di atas dasar parti, tidaklah UMNO dan tidaklah PAS. Tetapi apabila disebut hak, dia akan menjadi satu hak yang merangkumi seluruh anak negeri, dan seluruh anak negeri ini berhak untuk mendapat hak tersebut. Sepatutnya negeri Terengganu ni menjadi salah satu negeri yang terkaya di antara banyak-banyak negeri. Selaku mahasiswa, saya mengharapkan kebajikan pelajar dijaga, khususnya ditambah pembiayaan beasiswa, pinjaman menjadi beasiswa, dan zakat ditambah supaya hak pelajar atau mahasiswa sendiri terjaga. Pilihan yang pertama digunakan untuk meningkatkan lagi pendidikan anak Terengganu. Kalau kita dapat, alhamdulillah, duit ataupun hak royalti itu kita dapat bahagikan dengan banyak, boleh disumberkan kepada banyak perkara dari sudut perubatan, dari sudut pembelajaran dan sebagainya. Saya akan gunakan untuk pendidikan lah, first kali, sebab fikirnya saya ni sebagai mahasiswa perlukan duit. Saya bahagikan kepada 4 perkara. Yang pertama, kesihatan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Hal ini berkait rapat dengan rakyat Terengganu. Biar siapa turun kepada rakyat, jangan hanya berlega kepada kroni-kroni. Kerana kami di sini ramai yang bergantung kos kewangannya bukan daripada tajaan dan pinjaman, dan ada sebahagian kita yang masih memerlukan duit lebihan untuk menampung kos-kos pengajian luar yang bukan berada di jamiah sini, di universiti. Jadi anda rasa kalau tu dimanfaatkan sebaiknya untuk kegunaan mahasiswa luar negara, ia sangat memberi impak yang besar kepada generasi akan datang, kerana mahasiswa ini akan mengganti pelapis pimpinan akan datang. Wallahualam. Gunalah untuk kebajikan rakyat, supaya rakyat Terengganu sekarang ni statistiknya negeri ketiga termiskin di Malaysia selepas Sabah Sarawak. Memperkasakan mahasiswa negeri Terengganu, menjadikan Terengganu salah satu daripada anjung ilmu ke, menjadikan negeri Terengganu negeri yang berkebajikan dari segi ilmunya, dari segi rakyatnya, pemimpinnya berkebajikan dan sebagainya. Harapan yang paling anak nampak lah, paling kurang pun kena jaga bahagian pendidikan rakyat Terengganu sendiri. Pendidikan dan
kos sara hidup yang makin tinggi kita tengok, tapi masih banyak lagi kadar kemiskinan yang berlaku di Terengganu. Hak royalti itu dapat diuruskan dengan sebaik mungkin, tidaklah dinamakan di atas nama duit ihsan maupun apa-apa duit yang lain, tapi ditunaikan hak royalti itu sebagaimana patut ditunaikan dan diberikan, disamaratakan kebajikan itu kepada semua anak negeri. Tidaklah orang kata berdasarkan atas mana-mana parti, maknanya semua dah boleh. Sebenarnya kalau kita baca statement, kita baca akta, kita baca segala notis-notis yang dikeluarkan oleh gerakan royalti, sememangnya royalti itu hak kita, dan saya selaku mahasiswa menyokong penuhlah ke atas tuntutan royalti. Dan seandainya duit royalti itu mahasiswa dapat, kami mengharapkan duit itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Jika sememangnya royalti itu hak dan adil bagi rakyat Terengganu, maka kembalilah hak dan keadilan itu pada rakyat Terengganu. Akhir kalam, royalti. Saya bersama dengan royalti Terengganu. InsyaAllah saya bersama royalti. Saya bersama royalti. Ya, saya bersama dengan royalti. Kami bersama dengan royalti. Kembalikan royalti Terengganu. Ya, saya bersama royalti. Ya, saya bersama royalti. Okey, Allah alam. Saya bersama royalti. InsyaAllah saya anak Terengganu pasti bersama dengan Terengganu. Okey. Ya, saya bersama royalti. InsyaAllah selagi mana perjuangan untuk royalti ni, untuk rakyat Terengganu, saya bersama dengan rakyat-rakyat Terengganu untuk menuntut royalti. Tidak kira antara Kelantan ataupun Terengganu yang patut dapat hak yang sebetulnya, royalti. Kita bersama dengan benar, dan hak royalti adalah hak rakyat, dan kita bersama dengan orang yang benar. Harapan untuk PRU ke-13? Harapan tentang PRU ke-13, kita mendoa pada Allah Ta'ala, berdoa supaya Allah Ta'ala beri kemenangan kepada kumpulan yang benar-benar mahukan Islam, mahu menentang kezaliman. Bukan kumpulan yang sentiasa membawa kerosakan kepada rakyat, membodohkan pemikir rakyat, membawa kepada kemusnahan masyarakat dan kemusnahan fizikal dan moral masyarakat. Nahnu ma'akum royalti. Nahnu ma'akum royalti.